warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-puan, ini adalah saya punya TikTok. Okey. Apa yang saya nak berkongsi dengan tuan-puan pada malam ni adalah ini link yang saya bagi ni, bio link ni. Okey, bio link ni adalah zahidihalim.com. Bila saya klik dekat bio link ni, dia akan buka kat sini lah. Okey. Ini adalah bio link saya. So, kalau nak sembang dengan saya punya PA pun ada ni, Aboy, tapi AI lah. Alright. Apa yang ada dalam bio link ni, tuan-puan? Saya nak beritahu dengan tuan-puan apa yang ada dalam bio link ni. Bio link ni dia special ni sebab di atas ni tau. Ni di atas ni. Ni. Di atas ni, okey. Dia boleh berpusing. Kalau kita tekan, dia boleh berpusing. Macam tu. Dan banyak tool yang saya sediakan, okey, untuk umum. Tool yang saya sediakan untuk umum boleh jadi rujukan kalau siapa-siapa yang tak tahu tentang public goal, boleh tengok frequently asked question tentang public goal. Kalau nak tengok dollar cost averaging, ini tool-tool yang ada dalam saya punya bio link ni, tuan-puan. Sekejap, panas pula. Sekejap. Okey. Apa yang ada dalam bio link saya ni adalah tool yang saya sediakan. Dia lebih kepada untuk kita nak cakna ataupun bijak dalam kalau kita terlibat dengan emas. Okey. Dalam emas ni esok naik ke? Waalaikumsalam. Esok naik ke dia kena tengok graf. Kejap saya tengok graf Ni graf dia. Dia trend dia sekarang ni menurun tau. Okey, trend dia sekarang ni menurun. Kalau nak tengok dekat sini ada ni, dekat sini. Ni dekat sini. Bila orang tanya on the spot saya terus tunjuk. Saya terus tunjuk. Tapi yang ni tak boleh tunjuk lama lah. Nanti kena ban kan. Go price performance ni. Okey, kalau kita tengok dari segi hari ni dia nampak macam meningkat. Okey. Graf dia kita tengok ni, kalau kita tengok 30 hari nampak ni graf dia macam ni tau. Kalau kita tengok one day, nampak. Ini adalah pergerakan emas dunia satu hari. Kan baru ni dia naik zas, meningkat tinggi gila kan. Dia dah 500, dia pergi 600 lebih. Kan? Ini harga emas dunia tau. Ini harga emas dunia. Oh, nak komen naik ke tak? Wallahualam. Nak tahu komen naik ke tak? Wallahualam, sebab esok hari Isnin pembukaan untuk emas. Tapi kalau ikut dalam keadaan sekarang ni dia macam konsisten dia. Kalau naik pun RM1, kalau nak turun ataupun saya nampak macam konsisten. Boleh mana? Ganas mana kan. Komen naik ke tak? Dia nak on the spot jawapan. Okey. Bagi saya konsisten lah. Dia kekal macam ni. Harga hari ni harga hari ni. 621 dia konsisten lah esok. Bagi saya konsisten, sama ada dia naik RM1 ataupun turun RM1 ataupun kekal 621. Ini harga emas di public gold. Yang tadi harga emas dunia ni. Ini harga emas dunia. Alright, nampak ni. Dia konsisten ya kan. Sebab emas ni dia tak boleh nak jangka. Kenapa orang sibuk? Waalaikumsalam, lupa. Sama macam Jumaat. Lebih kurang lah. Jumaat, Sabtu. Sabtu dia akan tutup. Okey. Ahad dia akan relax. Isnin dia akan buka. Pasaran emas dunia dia akan buka. So dalam keadaan trend yang kita nampak sekarang ni, sebab harga emas ni, tuan-puan, dia bergantung kepada banyak faktor. Antaranya adalah apa-apa yang berlaku dekat Federal Reserve US, apa yang berlaku dekat geopolitik, apa yang berlaku dekat ekonomi, dia akan mempengaruhi harga emas. Selalunya harga emas dengan nilai duit dia berkadar sonsang. Kalau nilai duit mengukuh, harga emas akan jatuh. Kalau nilai duit rendah, harga emas akan naik. Dia lalu tengok macam tu lah. Tapi kita ni, itu saya nak beritahu hari ni. Kenapa saya sediakan tool? Okey, kenapa saya sediakan tool ni? Banyak tool ni. Peralatan digital saya sebut kan. Tool-tool digital yang saya coding sendiri, saya buat sendiri. Kenapa? Sebab saya nak minta semua orang cakna, ambil peduli, faham tentang kalau nak terlibat dengan emas. Kenapa tuan-puan? Ramai orang yang dah terduduk. Sekarang ni tengah ada isu panas tentang satu kedai emas
yang tak boleh nak bayar balik. Kan? Dia ambil emas kita, dia bagi bulan-bulan dan sebagainya. Lepas tu dia tak boleh nak bayar balik dan banyak dah. 3 tahun lepas, 2 tahun lepas, tahun lepas. Ramai orang terciduk dengan pelaburan emas. Emas menjanjikan dividen. Emas bagi pulangan bulan-bulan. Semuanya itu adalah benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Kalau kita ada ilmu. Sebab tu ramai orang yang terciduk. Bila orang terciduk, cuba tuan-puan bayangkan ada satu company yang orang cakap apa, pesaing public gold lah. Ada satu syarikat pesaing public gold tuan-puan. Sama juga transaksi emas, tetapi lebih kepada konsep gadaian. Tak lama lepas tu terduduk. Sebab apa? Sebab konsep tu kalau ikut dari segi fundamental dia, saya senang cakap songsang. Gadaian arahnu tuan-puan boleh buat. Tetapi gadai dapat emas, gadai lagi dapat emas, gadai dapat duit. Ada emas, pergi gadai, dapat duit. Ambil duit, pergi gadai lagi, dapat duit lagi. Dapat duit tu beli emas, pergi gadai lagi. Benda tu makruh. Benda-benda makruh ni tuan-puan, kalau kita buat tak berkat. Bila tak berkat, dia tak tahan lama. Kalau dia tahan lama pun, hidup ni tak berkat, tak syok. Okey? Tuan-puan kena ingat gadaian di arahnu adalah hukumnya harus untuk kali pertama untuk tujuan kecemasan. Arahnu dia adalah mikrokredit. Mikrokredit, kredit tu apa? Hutang. Islam membenarkan pajakan ataupun gadaian di arahnu untuk nak membantu masyarakat supaya tak ada duit, dengan aset emas yang dia ada, dia boleh dapat duit. Macam mana nak buat? Ada orang menggadai untuk dapatkan modal bisnes. Tuan-puan pergi tengok model gadaian arahnu di Pasar Khadijah, Kelantan. Kebanyakan peniaga-peniaga di Pasar Khadijah tu adalah wanita. Mereka ada banyak barang kemas. Dan di sekitar Pasar Khadijah tu ada banyak kedai emas dan juga arahnu. Kenapa? Sebab itu adalah tempat untuk peniaga-peniaga kecil ni untuk dapatkan modal. Dia orang ada emas, dia orang berniaga. Beli emas, emas tu dia pakai. Bila tak ada duit, dia pergi gadai. Bila dia pergi gadai, dia dapat duit, dia jadikan modal untuk perniagaan. Modal perniagaan tu dia belilah barang, stok dan sebagainya, dia berniaga. Perniagaan ada untung. Bila ada untung, dia dapat duit, dia pergi tebus. Bukannya apa yang kita buat ni. Yang bukan berada di Pasar Khadijah ni, yang ada dekat Klang Valley, yang ada yang bukan berniaga, ada emas, pergi gadai. Dapat duit 75%, beli emas lagi. Sikit lah. Dapat emas tu sikit lah kan. Pergi gadai lagi. Looping. Bila looping, hukum dia adalah makruh. Kena ingat tuan-puan, emas ni adalah item ribawi. Kenapa saya cakap makruh? Ni dekat sini tuan-puan boleh tengok. Ni. Nampak ni, looping emas di arahnu. Saya bukan bercakap, tapi saya buat homework. Hukum dia adalah makruh tanzih. Kalau tuan-puan nak tengok, dia ada hukum fatwa kebangsaan Irsyad 357. Ni. Kalau tuan-puan pergi dekat Google, tuan-puan pergi type Irsyad ataupun fatwa 357. Apa fatwa ni cakap? Ada soalan. Ditanya dekat sini. Assalamualaikum, Datuk Seri Mufti. Benda ni dikeluarkan bila? Tahun 2020. Ni nampak ni. Dan fatwa ni masih lagi terpakai sehingga sekarang dan berada dalam laman web Mufti Kebangsaan. Assalamualaikum Mufti Kebangsaan Majlis Fatwa Kebangsaan. Assalamualaikum Datuk Seri Mufti. Saya mendapat tahu bahawa emas adalah pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang. Ini fakta. Semua orang tahu. Emas adalah pelaburan terbaik untuk jangka masa panjang. Ingatlah, dia punya terminologi dia, jangka masa panjang. Saya juga mula membeli emas dan menyimpan sebagai satu pelaburan untuk masa depan. Okey, bagus. Ini amalan yang baik. Saya pun buat sekarang ni. Persoalan saya ialah, boleh tak saya gadaikan emas saya yang ada dalam simpanan dan membeli emas yang baru? Maksud dia ada emas dalam simpanan.
Dia pergi gadai, dapat duit daripada gadaian tu, dia beli lagi emas. Tujuan dia adalah untuk nak menambah lagi aset pelaburan. Soalan dia minta mufti bagi penjelasan. Mufti jawab dengan nas, dengan semualah dalil nas dan sebagainya lah. Alright. So dalam ni kalau tuan-puan baca, okey ya. Dalam ni dia sebut syur dan cadangan. Nampak ni? Dah banyak kali kami kupas dekat sini. Okey, kesimpulan kita beritahu kat sini ya. Kami cenderung mengatakan perbuatan mengadakan arahnu emas yang sedia ada bagi tujuan membeli emas yang baru untuk tujuan pelaburan adalah makruh. Tuan-puan kalau tak ada ilmu, okey, kalau tuan-puan tak ambil cakna, tuan-puan akan terciduk. Ada emas, pergi gadai emas. Dapat duit, beli emas baru. Pergi gadai lagi. Hukum dia makruh. Kali pertama harus. Sebab tujuan arahnu adalah untuk mikrokredit, membantu rakyat Malaysia, masyarakat yang ada masalah ataupun kecemasan. Ataupun digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Seperti modal bisnes dan sebagainya. Jangan looping. Jangan ulang gadai, tebus gadai, gadai dapat duit tapi tak tebus. Sebab arahnu adalah hutang. Mana-mana mereka yang menggalakkan aktiviti hutang, makruh. Sebab apa? Hutang ni sampai ke mati kita kena bayar. Alright? Sebab tu hutang ni sampai ke mati waris kena bayar kalau kita dah tak ada. Okey, saya nak bagi tahu itulah dia punya ni. Alright, mana dia tadi? Mana? Ni. Saya buka balik ni. Ni makruh tanzih. So adalah semua fatwa, ada kupasan daripada Ustaz Laribah dan sebagainya. Itu pasal gadaian arahnu. Okey, saya buka kat sini ya. Ini saya kata tadi. Sebab itulah saya punya bio link ni saya tuan-puan. Siapa-siapa yang nak terlibat dengan aktiviti transaksi jual beli emas, kena ada ilmu. Bila dah ada ilmu, nak bagus lagi, nak mantap lagi, kena ada mentor. Nak lagi power, mantap dan terbaik, kena duduk dalam circle. Pertama sekali ilmu. Nombor duanya kena ada mentor ataupun orang yang dah ada pengalaman. Orang buat dah sukses. Dia boleh menjadi pembimbing kita, menjadi pendidik kepada kita. Kita tak langgar dinding. Kalau kita langgar dinding, berdarah kepala, kita tak tahu. Mentor tak ada. Okey? Kemudian kena duduk dalam circle yang sama. Jangan kita terlibat dalam aktiviti transaksi jual beli emas, kita duduk dalam nak masak nak masak apa hari ini. Tak bolehlah, itu makcik-makcik memasak ataupun abang-abang memasak kan. Nak condemn apa hari ini. Nak tengok wayang apa hari ini, nak tengok movie apa hari ini, itu geng lain lah. Circle kita adalah circle pelaburan, circle simpanan, circle financial freedom dan sebagainya. Okey? Ilmu kena ada, mentor kena ada, circle kena ada. Kalau ada 3 benda ni, insya-Allah tuan-puan akan berada dalam keadaan betul, tepat dan selamat. Betul kaedahnya, tepat syarikatnya, selamat dari segi aktiviti pelaburan ataupun simpanan yang kita buat. Saya selalu maklumkan, betul, tepat dan selamat. Betul, tepat dan selamat. Kenapa kita nak elak daripada risiko kena tipu? Kalau tak ada ilmu, kita kena tipu. Kalau tak ada mentor, kita tak boleh nak merujuk. Kalau kita tak ada circle, kita tak boleh nak berkongsi masalah kita dengan kawan-kawan kita. Kalau hartanah, duduk dalam grup hartanah. Kalau emas, duduk dalam grup emas. Jangan duduk dalam grup emas yang bagi saya songsang lah. Kan? Grup yang gadai, tebus, gadai, dapat emas, gadai lagi. Dia duduk dalam grup tu ya. Memanglah kalau dia duduk dalam bunyi apa. Terkejut saya. Terkejut boy. Tiba-tiba bunyi. Okay. So, jangan duduk dalam grup satu tu je. Kita kena banyak lah. Sebab tu saya kata, saya nak beritahu tuan-puan. Siapa-siapa yang menyimpan, siapa-siapa yang ada aktiviti menyimpan, konsisten menyimpan,
Dia suka menyimpan. Hobi dia suka menyimpan. Bukan simpan barang ni, simpan duit. InsyaAllah dia akan jadi kaya. Okey? Dan ayat kaya ni dia terlalu umum. Saya nak dia lebih kepada financial freedom. Financial freedom ni tuan-puan, bukan kita nak tak ada hutang. Bukan kita nak banyak aset. Bukan kita banyak duit banyak. Financial freedom ni sebenarnya dia ada 7 elemen. 7 elemen, tapi hari ni saya nak tunjuk ada 5. Dia ada 7 elemen untuk nak jadi financial freedom. Pertama sekali, okey, ini saya buka kepada financial freedom. Dia sebenarnya hari ni saya akan berkongsi sembang-sembang tentang santai-santai kewangan peribadi. Okey? Santai-santai kewangan peribadi. Apa yang saya tunjuk di depan ni, yang tuan-puan nampak ni adalah tools yang saya buat khas untuk kita nak cakna, kita nak tahu, kita nak faham tentang ilmu emas. Kalau kita tak tahu benda ni, kemungkinan besar kita akan terdedah dengan risiko. Okey? Okey, financial freedom dia ada 5 tuan-tuan. Saya belajar daripada Puan Izzah Yusof. Saya belajar daripada Mak Jerong, Puan Izzah Yusof. Saya belajar daripada Tuan Zubi Ali. Saya belajar daripada Tuan Afian Rawi. Saya belajar daripada Tuan Azrai. Saya belajar daripada live dia. Saya belajar daripada YouTube dia. Saya belajar daripada buku-buku dia. Saya dah banyak beli buku dan membaca. Okey? Bila kita banyak membaca, bila kita banyak masuk seminar yang berkaitan dengan ilmu yang kita nak belajar tu, lagi deep kita pergi, lagi banyak yang kita tak tahu. Okey, financial freedom ada 5. Yang pertama, kita kena cipta income. Kita kena bekerja, kita kena buat bisnes, kita kena cari pendapatan. Cipta income. Okey? Yang kedua, kita kena urus income. Okey, kita kena urus income. Kalau kita tak pandai urus income, dia akan menyebabkan kita boros berbelanja. Dr. Adam Zubir ada selalu sebut, duit ni, dia ada 2 keadaan. Sama ada duit urus kita ataupun kita urus duit. Tuan-puan nak yang mana? Kebanyakan di kalangan kita membenarkan duit urus kita. Ada duit nak pergi beli tu, ada duit nak pergi beli ni. Ada duit nak langgan ni, ada duit nak check out ni, check out nu dan sebagainya. Kalau duit urus kita, jawapan dia adalah boros. Kalau kita urus duit, jawapan dia adalah simpanan. Okey? Bijak kewangan. So, yang kedua adalah kena bijak urus duit. Yang ketiga, kita kena lindung. Kita ada income, kita ada duit, kan? Kita kena lindung diri kita, keluarga kita, aset kita, duit kita. Kita kena lindung dengan apa? Dengan takaful. Siapa yang pergi dapat duit? Kita. Dah ada takaful belum? Takaful ni ada banyak tuan-puan. Kalau tuan-puan ambil yang PA, okey, personal accident, mati, ilat kekal, baru kita dapat pampasan, kan? Tetapi saya galakkan kepada tuan-puan, ambillah medical card. Sebab medical card ni adalah satu takaful yang kita boleh guna bila-bila masa. Mungkin satu hari beberapa kali. Mungkin sebulan sekali. Mungkin 3 bulan sekali. Tapi kalau kita ambil PA, insurans nyawa, bila berlaku ilat kekal, tangan kudung ke, kan, kaki patah, kaki putus ke, baru dapat pampasan. Dan kalau kita meninggal, waris akan dapat. Tetapi takaful medical card, dia akan cover satu family. Kalau setakat dalam 150-200 tu dah banyak dah coverage, kan? Dia ada allowance untuk menginap di hospital, allowance untuk hotel di hospital, kan? Dan dia boleh bayar bil dan sebagainya. Pergi dekat klinik swasta tak perlu nak bayar duit, kan? Nah, takaful medical card memang keperluan lah. Itu dipanggil perlindungan, lindung. Pertama, kita kena cipta income. Yang kedua, kita kena bijak mengurus income kita. Yang ketiga, kita kena lindung diri kita yang pergi cari income tu, dan juga income kita dan juga aset kita. Rumah kena ada takaful, kereta kena ada takaful. Kenapa? Supaya risiko tu ditanggung oleh takaful. Kita tak pening kepala. Itu yang ketiga, kan? Cipta income,
urus income, lindung income. Yang keempat, labur ataupun simpan. Dah ada income, okey, nak jadi financial freedom ni kita ada income, kita kena gandakan kita punya income tu. Sama ada cara kita menyimpan yang dapat dividen ataupun kita laburkan yang satu hari nanti nilai dia tu lebih baik daripada sekarang. Contoh, beli hartanah. Kan? Beli hartanah, bila kita jual satu hari nanti, harga dia mahal. Beli emas. Okey? Beli hari ini, beli 3 tahun lepas, harga dia RM200 1 gram. Hari ini harga dia RM621 1 gram. Dah ada peningkatan. Maksud dia lebih baik kan? Maksud dia dekat situ, kita kena labur ataupun simpan. Berapa banyak nak simpan? Dia punya basic adalah 10% sebulan daripada income kita. Kalau gaji kita 3,000, simpanlah 300. Boleh simpan dalam dua keadaan. Boleh simpan, boleh dipecahkan kepada dua keadaan. Satu, simpan cash 50% daripada RM300 tadi tu. 50-50 lah. Kalau gaji kita 3,000, kita simpan 300. 300 tu dalam bentuk 150 simpan dalam bentuk cash. 150 simpan dalam bentuk emas. Kenapa saya kata emas? Sebab dia adalah aset yang bernilai tinggi satu hari nanti. Dia bukan sekarang. Emas ni, yang saya sebut ni adalah kita sebagai gold saver, penyimpan emas. Kita menyimpan emas supaya satu hari nanti, emas yang kita simpan tu, kita akan gunakan untuk tujuan tertentu. Orang yang terlibat dengan emas ni, dia ada 4 golongan, tuan-tuan. Dia ada 4 golongan orang yang terlibat dengan emas. Yang pertama, penjual emas. Penjual emas tu yang buka-buka kedai emas tu. Kedai emas A, kedai emas B, kedai emas H, kedai emas J dan sebagainya. Dia ada modal, dia ada premis. Modal untuk nak memulakan menjadi peniaga emas ni, at least kena ada 2 juta lah. 1 juta memang khas untuk renovation, untuk infrastruktur, takaful, security dan sebagainya. 1 juta lagi untuk stok. Kalau berniaga emas, kalau tak sampai 1 juta stok, banyak mana sangat barang. At least kena ada 2 juta. Member saya ada buka kedai emas. Dia berkata at least kau kena ada 2 juta lah. Nak bayar staff lagi. OPEX lah. Dari segi OPEX tu nak kena tengok. Operation expenditure nak kena tengok kan. Renovation dan sebagainya. Security, civilian dan sebagainya. Stok dan sebagainya. Itu penjual emas. Gold seller. Kita tak nak jadi gold seller. Yang kedua, golongan yang terlibat dengan emas adalah gold trader. Tu yang tengok graf tu. Buy, sell. Bila harga rendah, dia akan buy. Bila harga tinggi, dia akan sell. Buy and sell. Buy and sell. Buy and sell. Lepas tu dia dapat profit. Saya bukan gold trader. Saya adalah yang ketiga, gold saver. Saya menyimpan emas. Gold saver ni macam mana? Dia menyimpan emas dengan tujuan. Saya menyimpan emas dengan matlamat. Saya menyimpan emas dengan tujuan. Contoh, saya menyimpan emas untuk pergi haji dan umrah. Emas yang saya simpan tu untuk tujuan pergi haji dan umrah. Bila dah sampai untuk nak pergi haji, jual portion untuk emas pergi haji. Saya menyimpan emas untuk pendidikan anak nak masuk U. Bila anak nak masuk U nanti, jual untuk bayar yuran dia dan perbelanjaan dia dan sebagainya. Saya menyimpan emas untuk nak membeli rumah. Bila dah sampai masa untuk nak membeli rumah, saya jual emas saya untuk membeli rumah ataupun deposit membeli rumah. Saya menyimpan emas untuk tujuan pelancongan keluarga ke luar negara. Bila dah sampai masa untuk nak pergi ke luar negara, saya simpan emas, saya jual semua emas tu. Saya menyimpan emas untuk dana persaraan saya. Bila saya dah tak bekerja nanti, umur 60 ke atas, nak hidup lagi mungkin dalam 10 hingga 15 tahun lagi. So, kita dah tak ada income, emas tu lah yang kita akan jual untuk menyara hidup kita. Dapat tak? Jadi, penyimpan emas, dia menyimpan emas dengan ilmu. Dia menyimpan emas, dia ada mentor untuk membimbing dia. Dia duduk dalam circle yang saling menyokong dan dia menyimpan emas dengan matlamat, bukan untuk nak dijadikan harta aset sampai ke mati, tak. Dia menyimpan emas untuk long term.
Dia bukan menyimpan emas untuk hari ni beli, esok jual. Tak. Kena ingat emas dia ada spread. Sisihan antara jual dengan beli. Harga jual dengan beli tu dia ada spread. Bila ada spread emas di public gold adalah 9%. Kita tak akan untung. Sebab beli sekarang, jual lepas tu, harga dia tak sama. Harga kita jual tu, dia akan rendah. Hari ni 621. Kalau kita jual, 500 lebih je. Tak dapat 600. Dia ada spread. Semua emas, bukan emas di public gold. Semua item ataupun logam yang dikatakan emas ni, perhiasan ke, jongkong ke, dinar ke, dia ada spread. Emas perhiasan spread dia lagi tinggi, 20 hingga 40%. Emas yang saya sebut ni adalah emas 999 ataupun kita panggil emas 24 karat ataupun emas padu orang panggil. Okey. Spread dia di public gold adalah 9%. Sebab tu kalau kita nak menyimpan emas tak boleh setahun dua, kena 3 hingga 5 tahun. Terbaik 5 hingga 7 tahun memang terbaik lah. Sebab tu siapa-siapa yang ada anak kecil boleh mula menyimpan emas serendah usia dia ada MyKid. Dah ada MyKid, dah boleh daftar akaun di public gold. Bila dah daftar, boleh menyimpan sikit-sikit untuk dia punya kegunaan pendidikan dia. Simpan sikit-sikit. Walaupun dia budak, dia ada akaun junior. Ni saya sebut kepada tuan-puan lah. Dia ada akaun junior ni. Ni kita boleh mendaftar akaun junior. Ni. Nampak ni ada akaun junior. Ni nampak ni. Ni akaun junior. Daftar. Ni akaun dewasa. Ni akaun junior. Alright? Okay. Sebab tu saya kata, bila kita nak menyimpan emas ni, dia ada matlamat dia. Kita bukan menyimpan emas untuk beli hari ni dapat bila harga tinggi kita jual. Dan satu lagi, disiplin penyimpan emas. Penyimpan emas tidak boleh membeli emas kerana harga. Harga tu adalah benda sebagai rujukan dan panduan. Ada orang tanya saya, Zaidi bila nak beli emas ni? Bila harga emas nak turun ni? Nak beli ni? Ya Allah, saya cakap dengan dia, engkau beli emas tujuan dia untuk apa? Untuk nak tambah gram. Kenapa engkau tengok harga? Yalah, harga rendah aku nak beli. Kalau engkau sebut harga rendah engkau nak beli, engkau ada duit tak sekarang ni kalau aku cakap rendah? Saya cakap dengan dia kan. Ini kawan-kawan lah. Orang membeli emas bila ada duit. Hari ni ada duit 100, beli emas 100. Hari ni ada 500, beli emas RM500. Hari ni ada RM1,000, duit lebihan. Bukan duit untuk nak pakai, nak bayar bil. Bukan duit pampers, bukan duit susu. Jangan letak dalam kepala, aku beli emas, aku nak untung. Beli emas memang boleh untung. Tetapi jangan letak dalam kepala, aku nak beli emas, aku nak untung. Bila aku beli harga murah, aku jual harga tinggi, aku dapat untung. Itu gold trader. Tuan-puan pergi install graph, dia ada candlestick, yang tu boleh. Buy and sell, buy waktu rendah dan sell waktu tinggi. Itu gold trader. Yang saya nak cerita dekat sini adalah simpanan untuk masa depan. Pendidikan anak. Target kita adalah peningkatan gram. Bukan peningkatan harga rendah kita nak beli. Jadi saya marah dengan member saya. Saya kata dengan dia, kau nak beli emas, kau ada duit tak? Adalah, tapi tunggu harga rendah. Tobatlah home, saya cakap dia. Bila harga rendah nanti duit kau dah sikit. Kau sekarang ni ada 2,000 dekat tangan, duit lebihan nak beli emas. Kau tunggu esok, tak turun lagi. Lusa tak turun lagi. 3 hari tak turun lagi. 5 hari harga turun. Duit 2,000 kau tu dah tinggal 1,800. Dah short 200. Kenapa? Sifat duit ni untuk dibelanjakan. Pantang ada duit kita nak beli tu, kita nak beli ni. Dengan keadaan ekonomi dan sebagainya, dengan macam-macam. Itu belum tengok lagi musibah. Belum tengok lagi bencana alam. Belum tengok lagi dari segi kecemasan. Sekarang ni dia okey lah. Ada 2,000. Tiba-tiba ada kematian dekat kampung. Kena balik kampung. Terpaksa guna duit tu. Dah tak boleh beli emas. Tapi kalau dah beli emas, emas tu kita boleh keluarkan and then kita boleh pergi gadai sekejap untuk cairkan untuk tujuan kecemasan. Boleh je. Sebab tu saya beritahu dengan tuan-puan, siapa-siapa yang dalam kepala dia, harga rendah aku nak beli.
Betul, harga rendah nak beli. Tetapi syarat dia bila harga rendah, borong banyak. Contoh, saya dah set dalam kepala saya RM300 sebulan untuk beli emas. RM300 dalam kepala. Tiba-tiba harga turun dan kebetulan ada duit lebihan. Saya borong, ambil 10 gram sebagai contoh. Turun kepada RM500. Saya borong, ada RM5,000, saya borong, beli 10 gram terus. Kenapa? Dia bagus untuk DCA. Ni nampak ni. Dollar cost averaging ni bagus. Dia akan mengurangkan harga purata. Dollar cost averaging ni adalah satu formula, adalah satu teknik di mana kita membeli emas secara konsisten. Dan apabila harga turun naik, secara overall, harga average kita tu adalah lebih rendah daripada harga semasa. Dengan syarat konsisten. Dan dia menyumbang kepada harga average menjadi rendah. Bila harga rendah, harga turun, kita beli banyak. Bila harga tinggi, kita beli konsisten. Bila harga tinggi, saya beli 300 sebab target saya memang duit lebihan saya 300 saya sebulan. Harga tinggi saya beli 300. Harga tinggi, harga biasa saya tinggi 300. Tiba-tiba harga rendah, saya ada duit lebihan banyak. Saya beli 5,000. Dia akan mengurangkan harga purata overall yang kita konsisten tu. Itu dinamakan teknik ataupun dollar cost averaging, pemurataan harga emas. Dengan syarat konsisten lah. Dan saya nak ingatkan tuan-puan, selalu saya marah dengan kawan saya, jangan tunggu harga. Sebab duit yang ada dalam poket tuan-puan tu, esok belum tentu lagi boleh beli emas. Ada orang banyak duit, tapi gagal untuk nak membeli emas. Ada orang banyak emas, tapi emas yang dia ada tu adalah duit yang dia dah simpan selama ini. Kan maksud dia ada emas, confirm ada duit belum tentu ada emas. Kena ada ilmu, kena ada mentor dan juga kena ada circle. Itu yang saya nak bagi tahu. Kan? Sebab itulah saya sediakan Tuan Rizam, terima kasih. Sebab tu saya sediakan tool ni. Tuan-puan, saya sediakan tool dalam bio link saya ni. Tuan-puan pergi dekat TikTok saya, zahidihalim.com. Itu adalah bio link saya. Bila tuan-puan klik dekat sini, dia boleh berpusing. Ni dekat atas ni dia boleh berpusing. Okey, yang di depan ni adalah tentang saya dan isteri saya. Kami adalah dealer emas. Kemudian di belakang ni adalah tool. Tool ni open to public. Tuan-puan boleh guna, boleh kira dan sebagainya. Okey, dalam ni semua ada ni. Semua ada. Nak tengok zakat emas dan perak macam mana, nak kira spread emas macam mana, prestasi harga emas macam mana, semua ada kat sini. Kenapa? Sebab tujuan saya supaya tuan-puan cakna, ada ilmu, boleh tahu tentang ilmu tentang emas. Bila tuan-puan dah ada ilmu tentang emas, tuan-puan tuan-puan susah untuk nak kena tipu. Sebab transaksi jual beli emas, perniagaan emas, bisnes emas, dia ada risiko yang tinggi. Sebab kawan-kawan kita dah kena ramai. Saya berada di zaman Tok Belagak. Tuan-puan kalau tak kenal Tok Belagak, tak apa. Tapi dulu, masa Tok Belagak dulu, samalah. Leverage, konsep leverage. Kan? Simpan bila harga emas tinggi, barulah dia bagi dividen sebagainya. Emas tak bagi dividen. Emas tak bagi komisen. Emas tak bagi bulan-bulan. Sebab itulah ada satu kedai emas yang sekarang ni dalam keadaan kritikal, yang ada kaitan dengan bank rakyat dan sebagainya, dalam kritikal sebab dia menawarkan komisen, saya tak tahu, komisen, dividen secara bulanan jika meletak emas di kedai mereka. Sekarang ni mereka telah mengalami satu keadaan sangat-sangat kritikal sebab harga emas sekarang ni tengah ni kan, tengah turun. Sekarang ni dalam waktu correction lah, cakap kan. Dulu dia turun jadi 500 lebih kan, sekarang ni baru naik 600 lebih kan. Sebab tu saya nak ingatkan tuan-puan, kalau tak ada ilmu tuan-puan akan terdedah dengan risiko yang banyak. Dan saya nak bagi tahu dengan tuan-puan, ini saya nak tunjukkan. Ini adalah peralatan digital, bagi saya adalah basic untuk tuan-puan nak tahu tentang emas. Apa itu emas, macam mana nak tengok prestasi harga emas, apa soalan tentang public gold, tak tahu tentang public gold, tuan-puan klik dekat sini, tuan-puan boleh tanya
soalan-soalan lazim yang ada dekat sini. Kenapa emas? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Oh, dia tak keluar ni. Tuan-puan kena klik dekat sini, dia akan keluar lah. Okey, dekat sini dia tak keluar kan. Dekat sini tak keluar. Kalau tuan-puan klik, dia akan keluar. Kalau nak tengok model dan bajet, dia ada. Account gap macam mana. Klik dekat sini. Ni klik dekat sini. Dia akan ada soalan-soalan lazim yang selalu. Jual beli emas, EPP macam mana, keselamatan, pencingan dealer dan macam mana. Cara nak bermula macam mana, semua ada. Ni. Alright. Saya sediakan semua tentang tak faham apa itu public gold. Boleh. Okey. Teknik DCA, dollar cost averaging, pemurataan harga emas. Kira target dan simpanan kita. Kita nak target berapa nak simpan, tujuan untuk apa, semua ada dekat sini. Baby gold emas tisu yang sekarang ni orang jual RM179, 5 keping, RM300, 10 keping. Tuan-puan kena tengok betul-betul. Ini ada kaedah untuk nak mengira. Alright. So tuan-puan boleh tengok ini looping emas. Dia gadai emas, dia dapat duit, dia beli emas, dia pergi gadai lagi, looping emas. Hukum dia makruh. Ni ada formula dia. Zakat emas dan perak semua ada. Macam mana nak kira spread emas semua ada. Prestasi harga emas dunia semua ada. Alright. Dan apa yang paling best lagi, bukan setakat tool ni saja. Saya ada satu lagi di bawah ni, nampak ni. Ni nampak ni. Ni. Web ZNR. Okay, Zahidi and Ruhaya Network. Ini adalah landing page saya yang tuan-puan boleh lagi baca dekat sini. Simpan emas secara betul, tepat dan selamat. Okey. Dan dekat sini ada banyak lah. Okey, siapa kami, siapa Zahidi dan Ruhaya, tuan-puan boleh baca dekat sini. Okey. Kami daripada pengalaman seorang yang boros dan sekarang ni menjadi seorang penyimpan yang tegar. Yang bestnya ada e-book. E-book percuma. Tuan-puan just masukkan nama, nombor handphone dan juga email. Nanti tuan-puan akan dapat e-book percuma. Alright, jom saya buka dengan tuan-puan. Saya buka, contoh kan. Dia akan minta ini je. Percuma tuan-puan. Percuma. Zahidi. Alright, saya masukkan. Okey, saya masukkan. Okey, and then saya bersetuju untuk data peribadi saya disimpan oleh ZNR Network, Zahidi and Ruhaya Network. Okey, tujuan penghantaran e-book. Kalau tuan-puan tak bagi, macam mana tuan-puan nak dapat? Okey. So, dia akan memproses dan tuan-puan akan dapat pengesahan dalam beberapa saat. 3, nampak? Tanah dan Sabash. Okey. E-book ini. So, kita baca e-book. Bila saya buka e-book, ilmu yang dalam e-book ni tuan-puan, nampak? Ni. Ilmu yang ada dalam e-book ni tuan-puan banyak. Kulit, ini bab 1. Tuan-puan boleh baca tentang emas. Ni, e-book saya ni. Tuan-puan boleh baca tentang bab 2, kenapa simpan emas. Ni, dalam e-book saya ni. Semua ada. Saya ada quiz lagi ni. Boleh jawab quiz. Alright. Kemudian bab 3, cara mudah untuk nak simpan emas. Ni, nampak? Semua ada. Kan? Kemudian bab 4, kelebihan simpan emas fizikal atau akaun emas. Ni, semua ada ni. Ulasan dalam e-book ni percuma tuan-puan. Tuan-puan je masukkan nama, nombor handphone dan juga email. Itu je. Nampak? Ni, semua ada ni. Bab 6. Nampak ni. Tim elak penipuan emas. Ni, nampak ni. Semua ada. 10 asas ilmu emas, apa semua ada. Bab 7. Nampak? Langkah pertama memulakan simpanan emas. Bab 8. Kesimpulan. Ni. Ada 1 hingga 8 bab. Cuba bayangkan tuan-puan. Ilmu yang saya bagi kepada tuan-puan ni banyak sangat. Alright? Ni. Dalam znrnetwork.com, Zahidi and Ruhaya Network. Okey, dalam ni ada harga emas. Okey, harga emas hari ni 621. Esok saya rasa tak tahu. Rasa dia akan kekal kot kalau kita tengok Kalau tengok 7 hari, dia nampak tak? Kalau kita tengok 7 hari, dia nampak meningkat dan dia nak turun sikit. Kalau kita tengok dalam 30 hari, dulu dia dalam 500 lebih tau. ZAS tiba-tiba tadi dia naik. Kan 623. Daripada 500 kan 4 bulan 8 585 ZAS dia naik 606. ZAS dia naik 611. ZAS dia naik 623. Hari ni 621. Ni. Tiba-tiba. Mungkin ada kaitan dengan perang dan sebagainya lah. Alright. So kalau kita tengok semua, nampak graf dia.
Yo-yo. Sebab tu saya kata tadi, emas ni tuan-puan, harga dia fluctuate. Naik turun tu normal. Tetapi untuk long term, memang akan meningkat. Sebab tu saya tunjuk long term dekat sini. Satu hari, kita ambil yang 5 tahun. Cuba tengok graf dia. Graf dia adalah meningkat. Sebab purata kenaikan harga emas adalah 10% setahun. Kalau 5 tahun, performa dia, cuba tengok ni. 133%. Sebab tu kita tak digalakkan untuk simpan emas 1 tahun. Tak cukup. Terima kasih, Wuk Yi. Kita nak galakkan penyimpanan, kita menyimpan emas lebih daripada 3 hingga 5 tahun. Sebab emas tu ada spread. Dan kalau kita tengok dari segi graf, ni, peningkatan untuk long term lain. Peningkatan untuk short term, macam ni, nampak ni. Naik turun, naik turun. Ini 1 tahun. Kalau 60 hari, nampak? Lagi teruk. Kalau 7 hari, nampak? Dia turun, lepas tu dia naik. Kan? Kalau 30 hari, nampak? Sebab tu, terbaik adalah 3 hingga 5 tahun. Berbalik kepada tadi, sama ni. Alright? So, ini yang saya nak tekankan. Harga emas 1 gram, RM621. Kalau tuan-puan perasan tak, dekat market sekarang ni ada orang jual emas yang kurang daripada 1 gram. Saya tak galakkan tuan-puan untuk membeli. Kalau nak beli, nak simpan, bolehlah. Simpan bukan untuk tujuan nak pergi haji. Simpan untuk nak letak dalam frame. Sebab bagi saya, 0 something gram ni tak laku. Harga emas yang paling minimum untuk transaksi yang berada dekat luar sana, industri standard 1 gram. Pergi dekat Arhanu, standard dia 1 gram, baru boleh gadai. Pergi dekat kedai emas, kalau nak jual, standard dia adalah 1 gram. Kalau tuan-puan dapat hadiah 0.02 gram, 0.1 gram, simpan je dalam frame. Tak laku. Walaupun ada emas tulen 24 karat bagai. Sebab emas tu adalah emas bukan untuk, emas tu dipanggil macam emas bukan pre-love. Emas tak laku lah. Senang, emas tak laku. Kecuali tuan-puan beli dekat seller, tuan-puan balik jual dekat seller. Kalau seller beli, Alhamdulillah. Kalau nak jual kat tempat lain, taubatlah home kedai lain nak terima. Tuan-puan pergilah beli emas yang ada gambar Kaabah ke, yang ada gambar Madinah ke, yang ada gambar ayat Quran ke, tapi 0.0 something gram, pergilah jual dekat Habib, tak laku. Public gold pun tak beli. Ini satu benda bagi saya, senang saya cerita, satu penipuan lah. Siapa-siapa yang dah terbeli emas 0 something gram tu, tuan-puan dah kena gula-gula lah bagi saya. Kalau nak beli, beli 1 gram. Sebab 1 gram ni boleh gadai dekat Arhanu. Kita nak use case, tujuan kita memiliki emas untuk apa? Bukan nak masuk dalam frame, dalam almari. Tujuan dia, kalau terdesak, kita boleh gadai. Kalau terdesak, kita boleh jual. Kalau kita pergi luar negara, boleh jadikan modal. Pergi luar negara, bawa emas, jual dekat sana, laku. Kalau bawa 0.0 something gram, Mak Saleh pun gelak, Pak Arab pun gelak, kan? Tak laku. Faham tak? Kenapa tak laku? Emas dia terlalu kecil. Emas, kalau kita nak jual, kalau kita nak gadai, dia kena uji dulu. Walaupun kita kata, saya ada sertifikat lah. Contoh ni. Contoh dalam wallet saya ni ada emas. Ni. Emas dalam wallet saya ni. Dia ada sertifikat kat belakang ni tau. Dia tulis kat sini purity dia, saya baca lah. Purity dia, berat emas dia adalah 1 gram. Purity dia adalah AU. AU tu aurum. Nama saintifik untuk logam emas. 999.9. Ini yang tertulis dekat sertifikat. Tetapi, normal practice, SOP dia, kedai emas dia kena uji. Sama ada betul tak 1 gram, betul tak AU 999.9. Dia ada densimeter. Alat untuk nak menguji ketulinan emas tu dinamakan densimeter. Semua kedai Rahnu ada. Semua kedai emas ada. Ataupun batu hitam. Kenapa saya tahu? Sebab saya pernah incas kedai Rahnu lebih kurang dalam 10 tahun. Bukan kedai saya. Syarikat saya kerja dulu ada Rahnu. Saya tahu densimeter. Saya pernah mengaudit emas-emas di Rahnu. Kalau emas curi macam mana, emas putus macam mana.
Emas ni kelebihan dia, kalau putus laku. Kalau emas perhiasan lah. Kalau patah ke, bengkok ke, memang laku. Kalau emas 0.01 gram yang tuan-puan nampak dekat TikTok tu besar saiz dia. Bulat tu besar, itu adalah saduran. Emas yang betul tu, yang tulen tu adalah besar kuku dia. Cuba bayangkan ni, emas saya ni 1 gram. Ni nampak ni. Emas saya ni 1 gram, nampak tu. Tu yang bersinar tu 1 gram, kecil je. Ini pun susah nak uji dengan densimeter. Dia nak kena cabut ni, nak kena keluarkan daripada kad ni. Ni nampak ni, dia nak kena keluarkan daripada kad ni. Kan? Nampak ni. Dia nak kena keluarkan daripada kad ni. Dia kena, kalau batu hitam tu, dia kena gores. Dia kena gores, dia letak asid. Kalau masuk dalam densimeter, dia kena pakai penyepit tu letak dalam densimeter. Nak uji ketulinan dan berat. Kalau emas yang besar kuku, nak pegang pun tak boleh. Spatula mana yang nak cari nak pegang? Emas 999 ni pula, sifat dia lembut. Pegang nanti terputus, terbengkok dan sebagainya. Okey, sebab tu saya kata emas 0.00 something gram tu bukan 1 gram tak laku. Kalau tuan-puan ada, pergi jual balik dekat seller. Cepat-cepatlah jual dekat seller balik. Jangan simpan. Kalau nak simpan dalam frame boleh. Nak simpan dalam almari boleh. Nak simpan dalam yang bukan untuk nak jual boleh. Tapi daripada tuan-puan simpan benda macam tu, baik simpan stamp. Kan? Kan? Faham tak? Ada juga benda yang berfaedah kan? Kalau nak simpan emas, 1 gram dan ke atas. Sebab itulah emas 1 gram dipanggil emas koleksi. Sebab dia cantik. Emas 1 gram ni adalah emas koleksi sebab dia cantik. Cuba tuan-puan tengok. Emas dia cantik sebab dia buat dalam bentuk kad. Dia ada roti canai. Kan? Dia ada Makkah Al-Mukarramah. Dia ada Ramadan. Kan? Dia ada Jamadi Awal. Dia ada World Cup. Kan cantik koleksi dia. Kalau kita masuk dalam album tu, macam kita kumpul stamp. Memang untuk collection. Ada setengah orang, World Cup dia beli banyak. Kan, sebagai contoh, saya beli World Cup 2023 ni kan. World Cup dia beli sampai 10 keping. Sebab benda ni memang seasonal. 5 tahun sekali baru keluar. Kan? Dia beli banyak-banyak kan. Ini dipanggil emas koleksi. Dalam public gold, emas keping-keping ni dipanggil emas koleksi untuk kita nak. Tapi laku kalau kita nak jual. Kalau nak gunakan untuk dana pendidikan anak, bagus. Ni. Sekeping ni kalau kita gadai, kita boleh dapat dalam 400. Dah cukup untuk perbelanjaan anak seminggu, 400 ni. Kan? Anak masuk U. Kan kita simpan dia sikit-sikit. And then kita withdraw emas 1 gram ni. Bagus untuk tujuan kalau anak nak masuk U nanti, kita bagi dekat dia 10 keping. Untuk sebulan sebagai contoh lah. Sebulan 10 keping. Kan? Kita bagi dekat dia. Kalau dia nak pakai, dia pergi jual. Jual boleh laku on the spot. Ataupun kalau dia sayang, dia boleh. Wow, tuan lamanya tak nampak. Itulah Walid. Saya masuk gua. Lepas tu tak tahu kunci. Masuk gua, niat nginsong, mata kaji, semartilem, gua terbuka kan. Gua tertutup, lepas tu nak keluar tak boleh. Lawak. Joking Walid. Lama tak nampak. Saya baru ni balik. Sibuk sikit lah Walid. Alright. Sebab tu saya kata, kalau tuan-puan ada emas 0.00 gram tu, janganlah. Tuan-puan pergi jual balik dekat seller. Kenapa? Jom kita rungkai. Kenapa 0.02 gram ni? Nampak ni. Tuan-puan nampak tak? Baby gold emas tisu. Nampak? Saya buka emas tisu. Katalah tuan-puan beli 0.01 gram. Contoh. Dia jual harga, saya tak ingat. Tuan sibuk urus kekayaan. Amin. InsyaAllah. Okay. Saya nak tunjuk ada orang jual RM179. 5 keping kalau tak silap. Sekejap saya buka. Kalkulator online. Okey. Okey, ni kalkulator online. Okey, kalkulator online ni saya tunjuk RM179 bahagi dengan 5 keping kalau tak silap. RM35. Lebih kurang lah kot. Sekeping RM35. Dia jual 5 keping RM179. RM179
bahagi dengan 5 keping. Okey, RM35. Katalah RM36 lah. Saya tunjuk dekat sini RM36. Ni, RM36. RM36. Emas yang dia orang jual lag ke? Lag ke? Kejap ah. Biar saya tengok. Okey, emas yang dia orang jual dekat luar tu, dekat TikTok pun ada 0.01 gram ataupun 0.02 gram. Tak sampai 1 gram. Dia jual bundle tau. 5 keping, 10 keping. Yang saya perasan baru ni RM179 untuk 0.01 gram. Jadi saya bahagikan tadi RM179 bahagi dengan 5 keping, dah dapat RM36. Harga emas masa di Public Gold, ni tuan-puan tengok harga emas masa di Public Gold adalah 621. Kejap lagi harga akan berubah lah. Okey, 621. Kita kira perbandingan. Okey, tuan-puan nampak tak apa yang saya kira? Okey nampak? 0.01 ke 0.02, saya tak ingat dia punya ni. Tapi saya nak bagi tahu dengan tuan-puan, cara untuk tuan-puan nak kira macam ni. Cara tuan-puan nak kira macam ni. Alah, saya dah tutup pula kalkulator. Kalkulator online ni, cara dia macam ni tuan-puan. Katalah tuan-puan beli tu adalah harga emas 0.01 gram ataupun 0.2 gram. 0.01. Tuan-puan ambil satu ni adalah 1 gram. Kita nak convert untuk 0.01 gram tu sekeping, nak jadi 1 gram, berapa keping kita perlukan? Jadi 1 gram bahagi dengan, nampak bahagi dengan 0.01. Tuan-puan perlukan 100 keping. Saya ulang Kalau tuan-puan beli emas tisu ataupun baby gold, dia punya berat dia 0.01 gram. Standard SOP, standard industri, emas adalah 1 gram kalau kita nak jual laku. Kalau tuan-puan ada 0.01 gram, tuan-puan kena himpun jadi 1 gram kalau tuan-puan nak jual. Tapi bagi saya, susah nak laku sebab nak uji payah. Jadi sekarang ni kita nak convert 0.01 gram tu, nak jadi 1 gram berapa keping? Ni, kita ambil 1 gram, 1 gram, kita nak convert ke 1 gram kan? Bahagi dengan 0.01 gram. Kita perlukan 100 keping. Okey? Kita perlukan 100 keping. Jadi saya balik kepada sini. Nampak ni? 0.01 gram, harga sekeping RM34. Kalau 100 keping, betul lah RM3,400. Mahal tak? Memang mahal gilos. Kalau harga emas dekat Public Gold 1 gram RM621 je. Itu kalau 0.01 gram. Kalau 0.02 gram, katalah saya ambil dia jual harga murah lah RM16 sekeping. Sebagai contoh. Sebagai contoh 0.02 gram harga dia sekeping RM16. Okey. Harga emas di Public Gold RM621 1 gram. Ini 0.02 gram. Saya kira perbandingan. Nampak? RM800 kan? Ini harga paling murah boleh dapat. Wallahualam boleh dapat ke tak? Rasanya tak boleh. Tapi saya nak tunjuk dekat sini. Cara nak kira. Lah, kenapa saya padam balik? Kalkulator online ni. Ni kalkulator online ni. Saya nak tunjuk tuan-puan. Cara tuan-puan nak convert. Ambil 1 gram. Bahagi dengan 0.02 gram. Tuan-puan perlukan 550 keping. Nak jadi 1 gram, tuan-puan kena ada 50 keping. Kita balik kepada sini. Harga sekeping RM16. Okey, jadi 50 keping, 16 darab 50, RM800. Masih lagi mahal berbanding dengan harga yang ada dekat Public Gold, RM621. Sebab tu saya kata, kena ada ilmu. Alright? So, saya tutup yang ni. Okey, saya buka balik yang ni kan. Okey, sebab tu saya kata, dekat sini,
Dah dekat pukul 12 lah. Pukul 12 kejap lagi benda ni akan berubah lah. Dalam 2 minit lah. Saya punya sistem ni, harga live ni dia akan berubah dalam masa 2 minit selepas harga public gold berubah. Itu saya punya standard saya lah. Alright. Sebab tu saya kata, harga emas sekarang ni RM621. Kalau tuan-puan ada duit lebih RM100, dapatlah 0.01 gram. Tapi kita bukan membeli 0.01 gram fizikal. Gold accumulation program adalah kita mengumpul gram emas di dalam app. Kita kumpul 0.16, 0.16, 0.16, 0.16 dan dia akan menjadi 1 gram. Dia akan menjadi 2 gram, dia akan menjadi 3 gram, dia akan menjadi berapa gram dan kita boleh keluarkan, withdraw gram yang terkumpul. Inilah kelebihan Gold Accumulation Program. Dekat Public Gold, kita boleh membeli serendah RM100. RM100 kita boleh dapat 0.16 gram. Bukan kita dapat dekat tangan fizikal. Kita mengumpul di dalam apps. Kita mengumpul di dalam app. Kita beli, gram terkumpul. Cuba tuan-puan bayangkan. Konsisten. Bulan ni simpan RM100. Dapat 0.01 gram. Bulan depan menyimpan lagi RM100. Dapat 0.01 gram. Dah jadi 0.32. Kan? 2 bulan. Dapat lagi. Dia bertambah. Dia accumulate. Sebab tu dia namakan Gold Accumulation Program. Tempat kita mengumpul gram emas dan benda tu akan meningkat. Cukup setahun, dah berapa gram lah. Kalau tuan-puan ada duit lebih, belilah RM500. Boleh dapat 0.8 gram. Kalau tuan-puan ada duit lebih, RM1,000, belilah RM1,000. Tuan-puan akan dapat 1.6 gram. Itulah cara kita membeli emas di Public Gold melalui Gold Accumulation Program di dalam app. Tak payah nak start kereta. Tak payah nak pergi kedai emas. Tekan saja top up. Masuk online banking. Dah. Dia punya nama apa. Emas akan bertambah. Tekan top up dia akan bertambah. Dia accumulate. Hari ni beli 0.1. Esok kita beli lagi dapat 0.2. Tambah lagi jadi sampai seterusnya ada orang menyimpan sampai 1000 gram dalam Gold Accumulation Program. And then kita boleh keluarkan emas fizikal. Macam ni lah. Saya kumpul sikit. Bila dah ada gram yang cukup, saya withdraw. Ni, saya withdraw macam ni. Ini emas 1 gram, saya withdraw. Dia hantar ke rumah. Ikut alamat yang kita declare lah. Dan gold in transit. Maksud dia, emas tu diinsurankan dalam perjalanan. Kalau tak sampai, public gold akan tanggung. Sebab tu kalau kita tengok dekat sini, nampak ni, jika ada duit lebih. Nampak? Jika duit lebih, tambahlah nilai gram. Sebab tu saya kata, kalau kita nak menjadi penyimpan emas yang betul, tepat dan selamat, kita tidak membeli emas disebabkan oleh harga. Kita membeli emas disebabkan oleh berapa duit lebih yang kita ada. Nak beli emas, jangan guna duit susu anak. Nak membeli emas, jangan guna duit minyak kereta. Nak membeli emas, jangan beli duit lain kecuali duit tu ada lebihan. Macam mana nak pastikan ada lebihan? Paksa. Beri peruntukan 10% sebulan daripada gaji kita. Gaji saya RM3,000. Saya bagi peruntukan RM300 by hook or by crook. Saya kena menyimpan. Saya simpan duit RM150. Saya simpan emas RM150. Tiap-tiap bulan menyimpan emas RM150. Gold Accumulation Program tu membolehkan emas yang saya simpan tu, sikit-sikit tu dia bertambah. Duit bertambah, emas bertambah. Duit digunakan untuk simpanan kecemasan. Emas digunakan untuk long term, pelbagai tujuan. Pendidikan anak, nak membeli rumah, nak melunaskan hutang, nak pergi haji dan umrah, nak melancong, nak bersara. Kita kena simpan untuk long term. Sebab tu saya kata, jika ada duit lebih, gaji RM3,000, kita simpanlah RM300. Tiba-tiba bulan tu dapat bonus. Dapat bonus pula 3 bulan gaji. Janganlah pergi enjoy. Ada duit lebih, beli lebih. Contoh, katalah kita ada duit lebih, sebagai contoh, RM12,000. Beli 20 gram. Kan?
12,000 beli 20 gram. Ada duit lebih beli je. Sebab emas ni tuan-puan, seronok ni apa tau? Ada satu kawan saya sebut dia adalah aset yang bergerak. Rumah kita aset, tapi boleh bergerak tak? Aset rumah tak boleh bergerak. Tanah kita tu aset, boleh bergerak tak? Kita pergi Mekah tak boleh bawa. Kita pergi melancong dekat Thailand tak boleh bawa. Kita pergi dekat Australia tak boleh bawa. Tetapi emas ni adalah aset yang mobile, yang boleh bawa. Boleh masuk dalam poket, boleh masuk dalam wallet. Dan dia adalah tidak dipengaruhi oleh mana-mana institusi kewangan negara. Emas tak perlu nak declare dekat bank negara. Duit betul kalau dekat airport, satu orang yang nak melempasi sempadan, cash yang boleh dibawa adalah 10,000 USD ataupun bersamaan dengan 50,000 ringgit. Limit dia, emas tak ada. Nak bawa satu ketul jongkong emas yang harga dia 600,000, boleh. Nak bawa 3 ketul jongkong emas, boleh. Nak bawa 100 gram, boleh. Emas tidak terikat dengan mana-mana institusi kewangan kerajaan. Okey, tak terlibat dengan bank negara dan sebagainya. Harta personal kita boleh bawa. Alright? Sebab tu saya kata, kalau kita ada duit lebih, kita belilah lebih. Ni nampak ni. Kita boleh beli 5 gram. Kita boleh beli 10 gram. Kita boleh beli 1 dinar. Kita boleh beli 5 dinar. Ini bukan harga emas fizikal tau. Ini adalah emas yang saya dah convert dengan harga ni. Ni. Harga gap ni. Harga gap sekarang ni RM621 1 gram. Jadi kalau kita beli 1 dinar 4.25, kita boleh duit kita yang kita perlukan adalah RM2,639. Nah, itulah dia punya kaedah dia. Jangan beli emas disebabkan oleh harga rendah baru nak beli. No. Nak beli emas masa bila? Bila ada duit lebih, bila ada duit terus beli emas. Menyimpan emas, tuan-puan kena ada disiplin. Force saving, paksa untuk menyimpan. Kemudian, lupakan. Sampai bila? Bila dah capai tujuan. Saya nak pergi haji 3 tahun lagi. Saya menyimpan emas untuk pergi haji. 3 tahun lagi baru saya ingat. Bukan saya tak ingat. Saya menyimpan untuk insya-Allah saya tak nak jual. 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun setengah saya tak akan jual kecuali dah capai untuk nak pergi haji baru saya jual. Sebab tu kita kata menyimpan emas dengan tujuan, menyimpan emas dengan matlamat. Ada sebab kita menyimpan emas, bukan sebab harga, tetapi pertambahan gram untuk tujuan yang kita dah set. Pendidikan anak, nak beli rumah, nak bayar deposit rumah, nak pergi melancong, nak pergi haji dan umrah, nak melunaskan hutang, dana persaraan, boleh simpan dalam bentuk emas. Sebab tu saya kata, ada duit lebih, tambahlah gram kita. Fokus kita adalah pertambahan gram. Bukan tengok harga rendah baru nak beli, harga tinggi tak nak beli. Tak. Rugi. Kita kena konsisten. Kenapa kita kena simpan emas? Ni. Emas kali inflasi, tuan-puan. Tuan-puan kena ingat, ekonomi merudum, ekonomi tak bagus. Duit terkesan dengan inflasi menyebabkan kuasa membeli kita semakin lama semakin kecil. Bila kuasa membeli kita semakin lama semakin kecil, kita kata harga mahal. Sebenarnya inflasi. Dulu 10,000 boleh pergi haji. Sekarang ni 10,000 tak boleh pergi haji. Sebab kos dia meningkat. Itulah dinamakan inflasi. Nak pergi haji sekarang ni kena at least kena ada 15,000 tambang saja. Nampak tak tuan-tuan? Emas tak terkesan dengan inflasi. Sebab itulah saya umpamakan duit kita ni umpama aiskrim yang diletakkan di panas. Aiskrim kalau kita letak dekat cahaya matahari, dia akan cair. Betul tak? Nilai dia akan semakin lama semakin mengecil, dia cair dan rosak. Emas umpama macam aiskrim yang kita masukkan dalam peti ais, dalam freezer, dia kekal. Ni emas saya ni tuan-puan. Saya beli tahun 2023, harga dia RM267 1 gram. Saya simpan ni. Saya bekukan duit saya RM267, saya bekukan dalam bentuk emas. Ni tengah beku ni.
Kalau saya jual sekarang, nilai dia berapa? Nilai dia bukan RM267. Nilai dia sekarang ni, harga pasaran semasa dekat Public Gold RM621. Okey, RM621. Kalau tolak spread, saya boleh dapat dalam RM570. Nampak tak? Sebab tu saya kata, kalau nak menyimpan emas, kena 3 hingga 5 tahun. Simpan, bekukan. Simpan, bekukan. Dan ianya adalah kalis inflasi. Kalaulah RM267 saya, yang 3 tahun lepas, masih berada dekat bank, tengok forex exchange kita macam mana. 3 tahun lepas, forex exchange kita macam mana. Kita tengok sekarang forex exchange kita macam mana berbanding dengan USD. Kan? Ekonomi tak bagus. Nilai duit ringgit pun semakin lama semakin menyusut. Alright. Itu saya kata kali inflasi. Dan juga kalis boros. Tuan-puan, saya boros. Sejak mula saya bekerja tahun 2000 sampai saya berhenti kerja 2023. 2022 saya berhenti kerja. Sekarang ni saya kerja sendiri. Saya boros yang amat sangat, tak ada simpanan. Saya bekerja, saya ada gaji tetap. Tak ada simpanan. Asbab saya menyimpan emas, mula menyimpan emas pada tahun 2022. Saya konsisten boleh menyimpan, tuan-puan. Dan Alhamdulillah dengan simpanan tersebut membolehkan saya pergi haji pada tahun 2024. Sebab saya menyimpan emas. Ada duit, tambah gram. Ada duit, tambah gram. Bila dah sampai untuk masa nak pergi haji tu, kita jual semua. Saya jual lagi tu 165 gram. Cukup untuk kami berdua, saya dengan isteri saya, untuk pergi sana RM50,000. Lebih kurang RM50,000. Sebab saya di bawah kategori M40, RM24,000. Dua-dua orang RM24,000. Jadi RM50,000 tu ngam-ngam untuk saya dengan isteri saya menunaikan haji pada tahun 2024. Asbab kepada menyimpan. Nak jadi kaya, nak capai tujuan, kena menyimpan. Siapa yang tak menyimpan, susah nak jadi kaya dan matlamat jangka masa panjang dia susah untuk nak capai. Anak nak masuk U, perlukan duit. Nak beli rumah, kena ada deposit untuk nak beli rumah. Rumah sekarang ni harga berapa? RM500,000, RM800,000. At least kena ada RM80,000, 10%. Harga rumah RM800,000, harga rumah RM500,000, 10% RM50,000. Banyak. Kena menyimpan daripada sekarang. Kalau nak bagus, simpan dalam bentuk emas. Kita bekukan dalam bentuk emas. Kan? Kita beku dalam bentuk emas. Nanti bila dah sampai nak beli rumah, ni jual semua ni. Apa yang kita dah bekukan ni, kita jual semua. Sebab tu saya kata, tujuan kita menyimpan emas adalah dengan ilmu, dengan bimbingan mentor, dan juga dalam circle yang betul, dan kita menyimpan dengan matlamat. Bukan kita nak manipulate harga. Beli harga rendah, jual harga tinggi. Dapat duit habis macam tu je. Harga emas tak akan berulang lagi dah. Harga emas pada tahun 2000, RM130, tak akan berulang. Harga emas masa saya beli hari tu, 2022, harga emas RM267, tak akan berulang. Sekarang ni, dia punya graf dia, nampak dah 12-4 minit. Ni kan, 12-4 minit kan. Kalau saya refresh, 621, nampak ni dah 10 hari bulan ni. Dia kekal. 621 nampak ni. Dia kekal. Ni, tak naik, tak turun. Nampak ni, harga kekal. Nampak ni, harga kekal. 621. Ni harga dia kekal. 621. Okay. So, itulah emas. Harga dia nampak ni. Dia fluctuate. Tetapi untuk long term, memang harga dia meningkat. Ini saya ambil sebulan dia ni. Bukan 2 bulan. Lebih kurang 2 bulan. 26 bulan 6 sampai bulan 8. Lebih kurang hampir 2 bulan kan. Okey, ini sifat-sifat emas. Magnet kekayaan. Memang betul. Saya bila saya mula menyimpan emas, tuan-puan kena feel sendiri. Siapa yang belum menyimpan emas, tuan-puan kena feel sendiri. Bila ada emas, kita nak tambah gram. Bila ada emas, kita nak tambah gram. Tuan-puan perasan tak orang perempuan, emas perhiasan dia pakai tu, dia tak pakai satu dua. Kadang-kadang serba berdiri. Subang, cincin, gelang, rantai, macam-macam. Dan gelang tu pula ada 2-3 jenis. Dia magnet kekayaan. Magnet dia menarik lagi untuk kita nak menyimpan. Ada tak orang perempuan yang
Beli barang kemas, esok nak jual. Beli barang kemas, esok nak jual. Tak. Emas ni, barang perhiasan ni, ini barang perhiasan. Bukan emas jongkong macam saya simpan ni. Emas 999 ni. Lagi kita simpan, lagi kita lagi nak tambah. Bukan nak bawa ke mati. Sebab tu kena ada ilmu. Kita kena menyimpan dengan tujuan. Menyimpan emas untuk tujuan tertentu, bukan untuk ikut-ikut kawan dan tak tahu apa-apa. Okey? Diterima secara global. Ini saya dah buktikan. Saya pergi Mekah pada tahun 2024. Saya bawa 1 dinar emas. Tuan-tuan boleh tengok dekat VTT saya yang kedua dalam TikTok saya. Saya menjual emas di Mekah. Depan Masjidil Haram ada beberapa kedai emas. Saya bagi 1 dinar, dia buka, dia letak dekat densimeter, dia ukur. Tu dia bagi duit. Tak ada banyak soal. Mana sertifikat, ini kau beli emas kat mana, apa benda, tak ada banyak soal. Emas cara dia nak kira harga adalah harga darab dengan ketumpatan, darab dengan berat. Itu je. Ketumpatan adalah 999.9. Dia dah ada standard harga dia. Berat dia berapa? Dia darab lah. Saya dapat hari tu 1,400 rial. Masa saya pergi tahun 2024, saya jual 1 dinar, saya dapat 1440 ke 1450. Ada dalam VTT saya yang kedua dalam TikTok. Saya menjual emas di Mekah. Kawan-kawan saya, mentor-mentor saya jual dekat Spain, jual dekat Jepun, jual dekat Thailand, jual dekat rata tempat seluruh dunia. Emas laku global. Kalau duit, kena convert currency dan sebagainya. Kalau duit, nak bawa dekat airport hanya 10,000 USD ataupun 50,000 ringgit saja. Dekat airport dah kena tahan. Kalau saya bawa sekilo emas, tak kena tahan. Sebab emas tak terikat dengan mana-mana institusi kewangan kerajaan. Emas adalah milikan peribadi. Nampak tuan-puan? Itu kelebihan emas. Tabiat menabung. Siapa yang tak ada tabiat menabung, tak disiplin, tak boleh nak menabung, mula simpan emas. Tuan-puan akan dapat feel. Jiwa dan aura menyimpan emas tu akan dapat. Tapi dengan syarat kena ada ilmu. Dengan syarat tuan-puan kena ada mentor. Kalau ada masalah apa-apa boleh tanya. Dan tuan-puan kena duduk dalam circle. Saya ada semua tu. Saya boleh menjadi mentor tuan-puan untuk menjadi pembimbing emas secara betul, tepat dan selamat. Saya ada circle saya sendiri. Tuan-puan boleh masuk dalam circle grup VVIP saya. Dan saya akan update ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi dan sebagainya. Ada masalah, jumpa saya. Bukan jumpa saya, beritahu saya akan roger. Dalam public goal ni tuan-puan, siapa-siapa yang tak ada dealer, saya tunjuk Saya tunjuk dalam public goal ni, FAQ ni. Ya, saya tunjuk pentingnya dealer. Saya buka Kenapa kita penting introducer? Okey. Bila kita daftar dengan introducer, kalau kita tak ada introducer, kita mendaftar konon lah. Saya nak daftar direct dengan public goal. Tak ada introducer. Dia umpama macam kita tak ada mentor. Kita masuk hutan tanpa kompas. Kalau kita ada introducer ni akan menjadi rujukan kalau kita ada kesukaran dan sebagainya. Dia akan memberi bimbingan kepada kita. Ni. Itulah pentingnya ada dealer. Kalau tuan-puan daftar direct, PG, nama apa? Introducer tuan-puan adalah branch ataupun HQ. PG 00000 itu adalah HQ. Tak nak daftar dengan saya sebagai contoh. Buat apa daftar dengan Zahidi? Baik aku daftar direct dengan HQ ataupun cawangan. Tuan-puan tak akan mendapat sebarang bantuan sebab staf dekat cawangan, staf dekat HQ sibuk dengan urusan mereka. Mereka tak akan membimbing dan mereka kata, pergi cari dealer. Sebab tu diwujudkan dealership. Dealership ni, saya beli emas 1 gram RM621. Tuan-puan pun beli emas RM621. Tak ada. Semua sama. Produk harga yang sama. Cuma, kami kena menjadi pendidik emas dan kena terangkan kepada pelanggan macam mana nak menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Nampak ni? Kalau tak ada, boleh tak saya nak boleh tak nak ni? Boleh tak saya daftar tanpa letak nama Tuan Zahidi? Boleh. Sebagai introducer, anda melantik saya sebagai mentor peribadi kewangan secara percuma seumur hidup. Saya pasti anda tidak membuat kesilapan. Nampak ni? Boleh, tapi amat merugikan. Kalau tuan-puan tak nak lantik saya sebagai dealer ataupun introducer, boleh, tak ada masalah. Tapi tuan-puan tak akan nampak ni. Tuan-puan tak akan mendapat saya punya ilmu, saya punya bimbingan seumur hidup. Okey? Adakah saya perlu bayar untuk bimbingan Tuan Zahidi? No. Kami dealer, kami memberi servis yang percuma.
Macam saya buat sekarang ni kan. Saya buat sekarang ni, saya beritahu dengan semua orang, simpanlah emas, kena ada ilmu, mentor dan circle. Semuanya percuma. Masuk dalam grup VVIP saya, tak ada kena charge apa. Bila-bila masa boleh tanya. Nampak? Okey? Apakah kepakaran Tuan Zahidi? Kami adalah dealer aktif public gold. Kami menguruskan ratusan penyimpan. Nah, inilah. Dengan experience yang saya ada, dengan kursus yang saya ada, dengan seminar yang saya ada, dengan circle yang saya ada, insya-Allah saya boleh membimbing tuan-puan untuk menjadi penyimpan emas secara betul, tepat dan selamat seperti mana yang saya buat, seperti mana mentor saya buat. Okey. Kemudian nampak ni, tukaran dealer. Memang kita dekat public gold ni sangat ketat untuk nak menukar dealer. Once you dah daftar dengan dealer tertentu, contoh A, seumur hiduplah tuan-puan akan bersama dengan dia. Unless tuan-puan tak membeli selama 1 tahun. Tuan-puan dinamakan freeze account ataupun free account. Nak aktif, nak tukar dealer, kena beli 5 gram ataupun 1 dinar. Itu dia punya penalty dia lah. Tapi kalau daftar, terdaftar ataupun orang tolong daftar, tak tahu apa-apa, dia guna nombor handphone tuan-puan, dia guna maklumat tuan-puan, tuan-puan daftar tak tahu apa-apa, bila nak daftar balik dengan saya, tak boleh. Itu dinamakan freeze account. Iaitu boleh beli 100, boleh tukar dealer, saya akan uruskan. Saya akan uruskan. Kalau tuan-puan tiba-tiba tak boleh nak daftar, ada orang tolong daftar tapi tuan-puan tak tahu apa-apa pun. Kan lalu dekat booth, lalu dekat booth, kan tim-tim public gold ni selalu buka booth kan. Katalah kita pergi dekat pasar raya. Jumpa public gold kan. Lepas tu dia minta pinjam handphone. Dia kata, boleh tak saya nak daftar percuma? Kita dengar daftar percuma, kita bagilah handphone kita. Dia tolong daftarkan. Kita tak faham pun. Lepas tu dah anak kelang kabut apa semua, kita ambil handphone, dah settle apa semua, kita balik. Lepas tu dengar live saya. Weh, bestnya macam best kan nak daftar. Nak daftar tak boleh. Dah ada PG code. Mas bila ni? Rupanya tadi dealer tadi dah masukkan. Saya boleh uruskan untuk tukar upline account freeze account tu dengan modal RM100 tuan-puan beli. Saya akan uruskan dengan form dan sebagainya. Saya akan uruskan. InsyaAllah 5 hingga 10 hari settle. Dah banyak dah orang jadi macam tu. Sebab dia kata dia tak faham, dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba nama dia dah terregister dengan dealer lain. Dia duduk dekat Selangor, tapi dealer tu dekat Perak. Dealer tu dekat Perlis. Macam mana ni? Dia pun pening kepala. Saya sebagai dealer, saya akan hubungi helpdesk, saya akan tanya status account, saya akan bantu dia dan saya akan uruskan untuk dia menukar dealer dengan syarat status dia adalah status freeze account, saya akan uruskan. Kalau free account, ada penalty, kita kena bayar 1 dinar ataupun 5 gram. Adalah. Tuan-puan tak payah pening kepala. Tapi di syarikat public gold, penukaran dealer sangat ketat. Sebab itulah tuan-puan, kalau nak memilih dealer, pilih dengan betul supaya tuan-puan mendapat bimbingan dia yang mudah. Hari ni tuan-puan daftar, kontak tak dapat. Bro, aku tak boleh ni, nantilah aku sibuk. Hantar WhatsApp, dapat blue tick. Lepas tu diam, krik-krik. Tak ada group support. Telefon tak angkat. Memang menyesal seumur hidup. Sebab apa? Sebab tuan-puan tersalah memilih dealer. Bukan saya kata dealer tu tak bagus. Kan? Sebab dealer tu mungkin dia dengan urusan dia, mula masa dia aktif tu dia bagus. Tapi bila dia dah sibuk dengan kerja lain, dia tak layan kita dan sebagainya. Sebab tu, kalau tuan-puan nak memilih dealer, kena pilih dealer yang aktif. Dealer tu kalau tuan-puan tengok, kalau tanya dia boleh jawab apa sebagainya, okey, tak ada masalah. Sebab tu kami diwajibkan untuk wujudkan satu grup support. Macam saya ada support VVIP saya dalam Wasabi. Mana-mana yang dah register dengan saya akan masukkan dalam tu. Semua info yang berkaitan dengan pengurusan kewangan peribadi, semua info yang berkaitan dengan apa-apa teknikal, helpdesk dan sebagainya, saya akan bantu dalam grup. Ataupun boleh DM ataupun PM saya. Itu memang kami diwajibkan. Dan kami juga ada SOP. Setiap minggu kami bermesyuarat macam mana untuk nak menyelesaikan masalah-masalah pelanggan dan sebagainya. Sebab itulah dealer ni, pentingnya dealer ni, dia ada banyak ni. Kenapa dealer, kenapa kena letak ni, kenapa apa semua ni kan. Bila once tuan-puan dah pilih,
dealer tertentu seumur hidup lah. Nak tukar boleh, tapi dia ada banyak ada yang kena penalti dan sebagainya. Dan banyaklah dia kerja-kerja tu agak agak susah jugalah untuk ada form dia, kena ada screenshot, kita kena buat. Saya buat ada 2-3 orang, baru-baru ni ada 2-3 orang yang nak tukar dealer. Ada yang kena bayar 5 gram tapi dia tak mampu, sampai kesudah dia tak boleh nak tukar dealer. Baru ni ada juga yang freeze account, dia tak beli apa-apa lagi. Saya tolong uruskan, dalam 4 hari dah settle. Itu saya sebut kenapa dealer. Tadi kat mana kita ni? Tabiat menabung, insya-Allah tuan-puan. Apabila kita menyimpan emas, insya-Allah tabiat menabung tu akan datang. Dengan syarat kena ada ilmu. Kena ada ilmu, kena ada mentor dan kena duduk dalam circle menyimpan emas. Tabiat menabung tu akan datang automatik. Dan emas ni dia mudah untuk diwangkan ataupun dicairkan bila kita terdesak. Boleh pergi dekat Rahnu, boleh jual on the spot dan sebagainya. Sebab tu itu kelebihan emas. Kenapa saya menyimpan emas di public gold? Ini. Yang pertama sekali, terpaling penting sebagai umat Islam adalah syarikat tu batu syariah. Public gold adalah satu syarikat yang ada sijil patuh syariah untuk transaksi jual beli emas dan perak. Okey? Daripada syarikat Amani. Alright. Tuan-puan nak tengok tak saya nak tunjuk? Patuh syariah ni bukan sebarangan. Saya nak tunjuk kepada tuan-puan. Armani Group. Sekejap saya tengok . Armani ni bukan Armani ni. Armani Group, Armani. Mana Armani? Armanigroup.com.my. Betul lah ini. Bukan. Armani . Armani Group Syariah. Sekejap saya tengok. Ni Armani Group Syariah. Ni . Ni Armani Group Syariah. Ini adalah laman web global Armani Group Syariah. Mereka ni adalah syarikat audit syariah di seluruh dunia dan di Malaysia ada. Okey, saya tak boleh tunjuklah dia punya ni. Saya nak scroll ke bawah, Tuan-puan boleh baca, saya nak scroll ke bawah. Ni ke bawah lagi ni. Armani Group ni tuan-puan, saya nak bagi tahu dengan tuan-puan. Nampak ni, saya nak tunjukkan kepada tuan-puan satu perkara yang kebanggaan saya ni, nampak? Dalam website Armani Group diletakkan logo Public Gold. Public Gold berada di dalam Islamic Platform and Exchanges. Ni. Nampak? Apa saya nak beritahu? Bukan setakat sijil yang ada, syarikat Armani Group pun meletakkan logo Public Gold dan mengiktirafkan. Dia klise kan? Ya ke patuh syariah? Entah-entah sijil beli. Come on. Saya pernah terlibat menjadi seorang pemohon untuk patuh syariah. Kena interview tuan-puan. Nak dapat sijil patuh syariah tu kena interview. Yang datang mufti. Saya dulu dekat Selangor. Yang patuh syariah, panel patuh syariah tu dia ada 3. Satu dari segi kewangan. Satu dari segi perundangan. Satu lagi adalah keagamaan. 3 orang panel ni, dia akan tanya soalan tentang transaction. Saya pernah jadi pemohon masa saya kerja dekat syarikat dulu. Bukan senang tuan-puan, kena tunjuk laporan. Kalau beli ni dapat ni. Saya dulu buat personal loan . Saya kerja dengan koperasi dulu. Koperasi kami nak mendapat sijil patuh syariah untuk tawaruk. Kami menyediakan pembiayaan peribadi tawaruk di koperasi. Nak dapatkan sijil patuh syariah tu kena interview. Saya dengan bendahari saya kena duduk. Masa tu COVID, kita orang memang buat secara online. Tapi yang datang tu wakil daripada pakar agama, kebetulan mufti Terengganu datang. Sahibus Samahah Prof. Saya tak ingat, daripada UKM. Okey, mufti Terengganu turun, kebetulan dia dalam panel syariah. Lawyer dia orang dan juga accountant dia orang. Soalan tu berkaitan dengan financial, transaksi, jual beli dan sebagainya. Nak dapatkan tawaruk. Dan saya nak bagi tahu tuan-puan, kalaulah syarikat Public Gold ni nak dapatkan sijil patuh syariah ni, memang dia kena audit banyak benda.
Sebelum dia menyatakan benda tu patuh syariah dan mengeluarkan sijil. Dan Amani Group meletakkan logo Public Gold kami sebagai Islamic Platform and Exchanges di Amani Group. Ni dia bukan saja-saja, bukan senang nak dapat logo letak kat sini. Bukan semua syarikat boleh letak logo dekat sini tuan-puan. Dekat Malaysia ada beberapa orang ni nampak ni. Ni nampak ni. Yang melantik Amani Group sebagai panel syariah lah. Nampak ni. Our client asset management ada berapa? Nampak? Ni. Bank ada berapa? Kan? Bank selalunya dia ada panel syariah masing-masing. Nampak ni. Ni. Sukuk siapa? Nampak? Digital asset dan sebagainya. Ni. Public Gold tersenarai di dalam. Saya nak beritahu apa? Bukan sembang kosong lah. Bukan sembang kosong. Public Gold tersenarai dalam ni. Sebagai Islamic Platform and Exchanges untuk Amani Group. Amani Group sebagai audit patuh syariah. Okey, saya buka kat mana dia. Ni yang saya tunjuk ni. Ni sijil nak keluar ni mahal tuan-puan. Bukan senang nak dapat. Okey. Yang kedua, kenapa saya pilih Public Gold? Of course, kita kena tengok kepada syarikat. Syarikat yang strong, dah berapa lama dia beroperasi. Syarikat Public Gold sejak tahun 2018. Sampai sekarang dengan carta organisasi yang macam ni. Dah pergi ke overseas, Dubai, Kazakhstan, kan, Indonesia, Singapura, Brunei. Semua dah ada. Di Malaysia memang dah terkenal. Okay. Alright. Struktur yang strong, kukuh. Dan juga benda ni adalah credibility dan juga trust. Okay. Semua award-award yang diterima dalam dan luar negara nak memulakan simpanan emas serendah RM100. Boleh beli serendah RM100. Yang best yang ni. Mobile app on the go. Kita nak top up emas bila-bila masa. Tak ada masalah. Hari ni ada duit, hari ni nak top up emas. Pukul 12 tengah malam nak top up emas. Boleh. Esok pagi sebelum subuh. Boleh. Ada app Public Gold. Okay. Dan dia ada juga ada website. Ini saya kata ni. Gold in Transit. Kita beli emas, kita simpan dalam GAP ataupun Gold Accumulation Program. Bila emas kita, gram kita dah bertambah, kita nak keluarkan. Macam gambar-gambar ni lah. Ni macam gambar ni kan, 1 dinar kan. Semua ada gambar-gambar ni kan. Macam saya ni, kalau emas fizikal ni, kan. Saya withdraw daripada sistem, daripada account ni, GAP saya ni. Saya akan dapat 5 hingga 10 hari. Emas tu akan dihantar ke alamat yang kita declare dalam profil kita dalam jangka masa 5 hingga 10 hari bekerja. Selalunya 7 hari dah dapat. Kalau kita nak hantar ke kampung, dia akan hantar ke kampung. Kalau kita nak hantar ke rumah, dia akan hantar ke rumah. Kalau kita nak hantar ke pejabat, dia akan hantar ke pejabat. Kalau kita nak bagi hadiah kepada saudara kita, kita suruh hantar ke situ, dia akan hantar. Gold in Transit ni maksud dia diinsurankan daripada penghantaran nak ke alamat kita tu. Kalau berlaku apa-apa tengah jalan, mereka tanggung. Dengan syarat berat dia tak boleh lebih daripada 22 gram. 21 gram ya dia boleh hantar. Kalau 22 gram, dia akan hantar ke cawangan yang berdekatan. Klang Valley ada 3 cawangan, 4 termasuk Menara Public Gold. Melaka ada 1, Kedah ada 1, Penang ada 1, Penang dengan HQ dan sebagainya, Johor ada 1 dan sebagainya. Kan? Jadi setiap negeri ada kecuali Perlis. Perlis tak ada. Okey. Jadi kita boleh dapatkan cawangan. Okey, kalau tak nak ambil yang besar, ambil lagi kecil-kecil kan. Kalau susahlah benda tu. Tapi bukan jadi alasan dah. Gold in Transit dia akan cover hanya 21 gram. Diinsurankan kalau jadi apa-apa di tengah jalan. Selalunya kurier yang bawa tu adalah bukan kurier yang ZAS. Dia akan telefon kita dulu. Dia akan ambil gambar kita. Dia ada buat pengesahan. Yang warna oranye tu. Okey, DHL kan. Memang profesional habis. Kebanyakan yang saya terima di Public Gold, produk-produk daripada Public Gold dan PG Mall adalah daripada kurier DHL. Memang profesional habis. FedEx ada pernah terima lah. Tapi kebanyakan DHL. Memang dia orang DHL memang saya puji betul lah. Profesionalism dia kan. Selagi kita tak buat pengesahan, dia tak akan bagi barang tu. Okey. Gold in Transit. Kemudian ini lagi best. Public Gold adalah syarikat jual beli
jual dan beli emas. Public gold dia ada kilang. Dia menjual emas dan juga dia membeli emas. Dia membeli emas daripada public, dia menjual emas kepada public pun boleh, dan selalunya adalah di kalangan pelanggan dia yang ada PG code. Okey? Dan dia beritahu dekat sini, kalau tuan-puan ada emas terpakai yang bukan jenama public gold. Public gold adalah tempat untuk kita nak menjual, nak dapatkan cash dengan harga antara yang tertinggi di pasaran. Ini saya nak buktikan. Saya nak buktikan. Okey, Public Gold Malaysia. Ni nampak ni. Saya nak bagi tahu dengan tuan-puan, Public Gold Malaysia ni. Dia declare siapa-siapa yang ada emas bukan jenama Public Gold. Public Gold kata kami beli emas tuan-puan tu. Kalau ketulinan dia adalah 999, harga dia adalah RM555. Tuan-puan pergi check. Tuan-puan pergi call dekat mana-mana syarikat ataupun kedai emas. Kalau tuan-puan ada emas 999 ataupun 24 karat, saya nak jual berapa ya? Sekarang ni nak check tak payah pergi kedai. Pergi dekat Google, carilah jenama yang kita nak jual tu kan. Habib ke apa benda kan, call lah. Saya ada emas 999. Saya nak jual berapa harga ya? Dia akan beritahu lah 1 gram berapa. Compare dengan yang public jual, yang public gold offer ni. Public gold membeli antara harga yang tertinggi di pasaran. Kalau kita jual dapat harga tinggi, bagus lah. Kalau beli dapat harga murah, bagus. Tapi nak jual dapat tinggi lagi, bagus. Kalau tuan-puan ada emas perhiasan. Emas perhiasan, rantai gelang tangan putus ke, bengkok ke, tak kisah. Emas putus, emas bengkok, emas pecah masih lagi laku sebab harga emas ditentukan oleh ketulinan dan juga berat. Dia tak ada kaitan dengan putus, bengkok, cangkuk, patah ke, tak ada cangkuk apa, tak ada. Nampak ni, Public Gold membeli dengan harga RM509. Tuan-puan pergilah call dengan kedai-kedai emas yang tuan-puan dah biasa. Saya ada rantai tangan ni, 916, 22 karat. Kalau saya nak jual berapa ya? Dia akan beritahu harga. Compare dengan harga Public Gold. InsyaAllah tuan-puan, harga di Public Gold adalah harga antara yang tertinggi di pasaran. Baguslah untuk kita nak dapatkan cash. Kita dah jual, beli emas dekat Public Gold, register dengan Public Gold. Itu saya nak cerita lah kan. Alright. Okey. Okey, ni saya padam dulu. Ni. Ni. Okey, kemudian harga di Public Gold memang dia declare dalam app, dia declare dalam website, memang dia telus, dan harga dia adalah harga yang antara yang termurah juga. Okey, produk-produk Public Gold tuan-puan boleh tengoklah dekat sini. Public Gold dia ada banyak produk dia, emas dan silver. Ini adalah dinar. Apa beza dinar dengan bar? Gold bar adalah petak. Okey. Emas dia sama 999, cuma berat dia dan juga bentuk dia tu. Bentuk dia tu, dinar ni dia mesti ada point sebab dia bulat. Dia ada suku dinar, dia ada separuh dinar, dia ada 1 dinar, dia ada 5 dinar, dia ada 10 dinar. Okey, ketulinan dia sama. AU 999.9. Gold bar petak sama, ketulinan dia sama. Dan ini adalah jongkong. 250 gram 1 kilo. Itu adalah jongkong. Alright. Okey, ini produk Public Gold dan ini adalah silver. Okey, di Malaysia silver tak popular sangat. Bolehlah beli, tapi tak silver. Kalau shilling perak dipanggil dirham. Kalau shilling emas dipanggil dinar. Okey. Ini. Alright. Macam mana nak mulakan simpanan emas? Tuan-puan daftar percuma. Ni tuan-puan boleh pilih dekat sini nak daftar percuma ni. Web yang saya tunjuk ni tuan-puan nak ambil daripada mana? Tuan-puan pergi dekat TikTok saya. Dia ada bio link saya ni. Ni bio link saya ni, tuan-puan klik, dia akan buka bio link, tuan-puan scroll ni, nampak ni. Dia ada gambar rumah ni. Ni gambar rumah ni. Inilah web yang saya buka ni. Ni web yang saya buka ni. ZNR Network ataupun Zahidi and Rohaya Network. Zahidi dan Rohaya Network ataupun rangkaian Zahidi lah. Dalam bahasa Malaysia mudah adalah rangkaian Zahidi untuk menyimpan emas secara betul, tepat dan
Okey. So, tuan-puan kalau nak daftar, nak join saya punya Wasabi channel, boleh pergi dekat sini. Nak daftar dewasa, boleh pergi dekat sini. Nak daftar junior, boleh pergi kat sini. Nak join saya punya tele, boleh pergi kat sini. Nak dapatkan e-book percuma. Ni, e-book ni percuma tuan-puan. Tuan-puan hanya perlu masukkan nama, nombor handphone dan juga email. Data tu untuk saya gunakan, saya nak menghantar kepada tuan-puan e-book yang percuma yang saya tunjuk tadi lah. Alright. So, dalam web ni semua ada lah. Semua ada untuk rujukan. Kenapa saya buat semua ni? Yang pertama sekali, saya nak tunjuk kenapa dalam bio link saya ni, dia ada maklumat cara nak memulakan simpanan emas. Nampak ni? Cara nak memulakan simpanan emas. Kejap tuan-puan. Tiba-tiba saya stuck. Kejap. Okey. Cara nak memulakan simpanan emas. Ni. Dekat sini. Okey, dia ada 4 step. Macam mana kita nak memulakan simpanan. Langkah pertama nak buat apa. Langkah kedua nak buat apa. Langkah ketiga nak buat apa. Langkah keempat nak buat apa. Itu cara dia. Tuan-puan boleh tengok. Nak daftar akaun pun ada dekat sini. Nak daftar akaun junior boleh ada dekat sini. Alright. Semua ada dekat sini lah. Dan saya nak beritahu dekat sini tuan-puan ni. Tuan-puan boleh pusing ni. Pusing. Okey, nampak ni boleh pusing. Di belakang ni adalah semuanya adalah tool digital. Tujuan dia adalah untuk nak memastikan tuan-puan dapat ilmu tentang simpanan emas di public gold, tentang simpanan emas secara betul, tepat dan selamat. Tuan-puan boleh explore. Alright. So, kenapa saya beritahu ni adalah supaya tuan-puan ada ilmu, tuan-puan tak kena tipu, tuan-puan menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Kalau tuan-puan nak saya bimbing, register, insya-Allah saya akan bimbing tuan-puan menjadi menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Saya rasa itu je sebab TikTok dah bagi saya warning. Dah bagi warning sekarang ni. Dah bagi warning, saya kena berhenti dulu. Alright, kita jumpa lagi dalam live yang akan datang tuan-puan. Siapa yang belum follow saya, boleh follow saya. Sebab nanti bila saya buat live, tuan-puan akan dapat notification dan tuan-puan boleh masuk. Siapa yang mendengar daripada luar, terima kasih banyak-banyak. Walaupun dengar daripada luar, yang paling penting, tuan-puan dapat ilmu. Bagi saya sekarang ni, tuan-puan mendapat ilmu, tuan-puan tak kena tipu, dan ilmu ni memberi manfaat kepada tuan-puan dan juga keluarga dan juga masyarakat umum lah. Okey, menyimpan emas secara betul, tepat dan selamat. Dan saya mempromosikan jenama Public Gold. Kenapa? Sebab banyak benefit yang saya sebut tadi lah. Kenapa Public Gold saya pilih dan sebagainya. Alright. So, elak daripada kena tipu, elak daripada buat benda yang tak betul, elak daripada melakukan aktiviti-aktiviti makruh yang kita tak sedar. So, kita kena ada ilmu. So, saya sediakan peralatan digital ni. Tujuan dia adalah untuk nak memastikan tuan-puan cakna ilmu simpanan emas secara betul, tepat dan selamat. Saya rasa setakat tu dulu. Kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan serba kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Kita sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Selamat beristirahat.